Pernah tak anda terfikir macam mana krisis kewangan yang berlaku jauh beribu-ibu batu sana boleh tiba-tiba jejas peluang kerja kita kat sini? Atau macam mana satu keputusan yang dibuat kat negara lain boleh ubah harga petrol yang kita isi tiap-tiap minggu? Hari ni kita akan cuba fahamkan semua ni. Kita akan tengok macam mana semua peristiwa ekonomi besar kat luar sana bagi kesan pada negara kita dan juga pada kita sendiri dengan Malaysia sebagai contoh utama. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas. Bila kita sebut ekonomi global, apa sebenarnya benda tu? Bunyi macam gempak kan? Macam rumit sangat. Tapi sebenarnya, percayalah, konsep asas dia agak senang je nak faham. Cuba bayangkan macam satu jaring labah-labah gergasi yang meliputi seluruh dunia. Contoh paling senang, telefon yang anda tengah pegang tu. Kan? Mungkin mereka bentuknya dari California, komponen-komponen kecil dalam tu pula dari Korea Selatan dan Taiwan. Lepas tu, pasang semua sekali kat China. Itulah contoh paling perfect saling bergantungan ekonomi. Jadi, poin dia senang je. Zaman sekarang ni, tak ada satu negara pun yang betul-betul boleh hidup sendiri. Dan macam mana-mana jaring sekalipun, ia sentiasa bergerak, sentiasa berubah, dibentuk oleh beberapa kuasa besar. Untuk hari ini, kita akan tengok 3 benda utama. Pertama, kejutan tiba-tiba macam krisis kewangan global. Kedua, perubahan yang ambil masa lama sikit macam kemunculan kuasa ekonomi baru, contohnya China. Dan yang ketiga, gangguan yang kita semua tak jangka, macam pandemik yang kita baru lalui. Tapi, hubungan yang rapat sangat ni ada juga kelemahannya tau. Bila ada satu benda tak kena jadi kat satu penjuru dunia, efek dia tu boleh merebak macam ombak. Cepat je sampai ke tempat lain. Jom kita tengok macam mana benda ni boleh jadi. Contoh paling klasik mestilah krisis kewangan global tahun 2008. Semua ni mula dengan masalah kecil je dalam pasaran perumahan kat Amerika Syarikat. Isu dia pasal pinjaman yang berisiko tinggi. Tapi apa yang nampak macam masalah lokal tu, tak lama lepas tu meletup jadi macam tsunami ekonomi yang langgar satu dunia. Dan kat sinilah kita nampak kesan dia betul-betul. Graf ni tunjuk data sebenar. Cuba tengok macam mana ekspor Malaysia yang garisan bawah tu jatuh menjunam sama-sama dengan perdagangan dunia lepas tahun 2008. Simple je, bila orang kat Amerika dan Eropah berhenti membeli barang, kilang-kilang kat Malaysia yang rasa bahangnya. Inilah bukti paling jelas depan mata kita. Macam mana masalah kat satu benua boleh buat orang hilang kerja kat benua lain. Okey, sekarang jom kita gerak ke satu lagi kejutan global yang rasanya masih segar lagi dalam ingatan kita semua, pandemik COVID-19. Ini memang macam satu stress test yang tak dijangka untuk sistem ekonomi global kita. Kalau kita perlukan lagi bukti betapa terhubungnya kita semua, pandemik inilah jawapannya. Dalam masa beberapa minggu je, krisis kesihatan terus bertukar jadi krisis ekonomi. Tiba-tiba, kilang tutup, kontena sangkut kat pelabuhan, kapal terbang semua tersadai. Satu dunia, termasuklah Malaysia, tiba-tiba kena hadap realiti baru, di mana jaring yang kita harapkan selama ni dah terputus. Tapi, bukan krisis je yang membentuk dunia kita tahu. Ada satu lagi perubahan yang lagi perlahan, tapi kesannya sama kuat, iaitu kebangkitan kuasa-kuasa ekonomi baru. Secara tak sedar, peta ekonomi dunia ni sedang dilukis semula depan mata kita. Dan bila kita cakap pasal perubahan ni, ceritanya mesti bermula dengan China. Dalam masa yang sangat singkat, beberapa dekad je, China dah berubah daripada sebuah negara yang agak tertutup kepada gergasi pembuatan dan teknologi dunia. Sampai tahap, ia bagi kesan pada semua benda, dari telefon yang kita beli sampailah kereta yang kita pandu. Tengok gambar ni. Rasanya ia dah menceritakan segalanya kan? Ini Pudong kat Shanghai. 30 tahun lepas, tempat ni kebanyakannya tanah ladang je. Hari ni, salah satu pusat keuangan paling penting di dunia. Jadi, pemandangan ni bukan sekadar bangunan tinggi. Ia sebenarnya simbol yang sangat kuat tentang betapa pantas dan besarnya perubahan ekonomi China yang dah ubah corak perdagangan dan pelaburan satu dunia. Tapi, cerita dia bukan pasal China seorang je. Sebelah dia je, ada satu lagi gergasi yang tengah bangkit. India. Kemunculan dua negara ni sebenarnya menandakan satu anjakan besar ke arah dunia ekonomi yang ada banyak player besar. Pakar-pakar panggil ni dunia multipolar. Maksudnya, dunia yang ada banyak pusat kuasa, bukan satu atau dua je. Dan pertumbuhan India ni memang, sangat mengagumkan. Ekonomi dia berkembang dengan sangat laju dan sekarang ni India main peranan yang sangat penting dalam forum-forum besar dunia macam G20. Ramalan ekonomi pun letakkan India dalam landasan untuk jadi salah satu dari 3 ekonomi terbesar dunia menjelang pertengahan abad ni. Bayangkan, ini akan ubah lagi keseimbangan kuasa global.
Okey, sekarang jom kita bawa perbincangan ni dari tahap yang besar, yang global, turun ke sesuatu yang kita semua faham dan rasa setiap hari. Duit dalam dompet kita. Macam mana harga barang-barang global macam minyak boleh bagi kesan terus kepada hidup kita? Cuba fikirkan, minyak ni macam darah dalam badan ekonomi moden kita. Dia bukan setakat gerakkan kereta kita je tau. Dia bagi kuasa pada kilang, tolong kita tanam makanan dan jadi bahan asas untuk plastik yang ada kat mana-mana. Dan harga dia bukan ditetapkan kat sini. Harga dia ditentukan oleh tarian yang kompleks antara penawaran dan permintaan dari seluruh pelosok dunia. Jadi, bila harga minyak mentah dunia naik mendadak, mungkin sebab ada konflik kat Timur Tengah atau permintaan tiba-tiba naik dari Asia, kesan dia merebak ke mana-mana. Untuk negara macam Malaysia, yang juga pengeksport minyak, ia ibarat pedang dua mata. Ya, pendapatan kerajaan mungkin naik, tapi pada masa yang sama, kos untuk bisnes, untuk pengangkutan, semua pun naik juga. Dan akhirnya, sinilah kemuncak dia, tempat di mana kita semua rasa benda ni secara peribadi. Harga yang anda nampak kat pam minyak tu, itu bukan diputuskan kat sini. Ia adalah cerminan terus dari pasaran global. Inilah contoh paling jelas, paling mudah, macam mana benda yang jadi beribu batu jauhnya boleh bagi kesan terus pada bajet bulanan keluarga kita. Baiklah, kita dah sentuh banyak benda kan, dari krisis global sampailah ke pam minyak. Jadi apa sebenarnya mesej utama, apa pengajaran yang kita boleh ambil dari semua ni? Jadi, apa yang kita dah belajar? Pertama sekali, ekonomi kita ni memang saling berkait rapat, macam simpulan yang rumit. Kedua, apa-apa je yang jadi kat luar sana, krisis ke, pandemik ke, mesti akan ada kesan kat tempat kita. Ketiga, kebangkitan kuasa-kuasa baru memang tengah melukis mula peta ekonomi dunia. Dan akhir sekali, yang paling penting, pasaran global ni ada talian terus ke dompet kita semua. Saya rasa petikan ni merumuskan semuanya dengan sempurna. Dunia kita yang saling berhubung ni memang hebat. Ia enjin untuk inovasi. Tapi, pada masa yang sama, ia juga bermakna tak ada siapa yang betul-betul selamat atau kebal. Satu gangguan kat satu tempat boleh jadi masalah untuk semua orang dengan sangat cepat. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir. Kita dah tengok macam mana krisis keuangan dan pandemik menguji sistem kita kan? Jadi, bila kita pandang ke depan dengan isu macam perubahan iklim yang makin menjadi-jadi, dengan kemajuan AI yang makin laju, agak-agaknya, apa ujian besar yang seterusnya untuk ekonomi global kita ni? Satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan.